pilih add the domain you already own. Kalau nak beli dengan Netlify pun boleh, tapi aku tak pernah cubalah. Manakan kita dah ada pustakawan.my. Aku copy dulu je benda ni lah. Verify. Lepas tu tekan add domain. Aku tak tahu kenapa dia tak proceed next step, sebab ni nampak confused kan. So aku tekan add domain lah. Lepas add domain dia akan bagi satu step untuk korang set up. Jadi ini dan ini. Maksudnya kalau sekarang ni lah, sekarang ni on the spot aku pergi dekat yang aku copy tadi, pustakawan.my, dia akan nampak benda ni lah, gambar alamak dia punya gambar babi kan. Tapi ialah untuk demo saja. Sekarang ni aku pergi dekat, tekan button ni, okay. Dia akan bagi kau benda yang nampak complicated, tapi kalau kau follow through aku punya tutorial lepas, bila nampak benda macam ni, benda pertama kau kena fokus mata kau